Pemain perlu spin the wheel untuk menentukan giliran bermain. Pemain pertama akan membaling dadu dan menggerakkan botol dam. Sekiranya pemain berhenti pada kotak soalan B, maka pemain perlu menjawab soalan pada kad B di bahagian tengah monopoli. Manakala sekiranya pemain berhenti pada kotak soalan A, maka pemain perlu menjawab soalan pada kad A di bahagian tengah monopoli. Kesemua pemain akan mengulang langkah yang sama sehingga selesai pusingan kedua. Jika pemain menjawab soalan dengan salah, pemain perlu mengambil satu kad denda sebagai balasan. Bagi pemain yang berada di dalam penjara, dia perlu kekal berada di penjara sehingga kesemua pemain lain selesai pusingan pertama. Kad denda yang diambil perlu diselesaikan mengikut arahan yang ada pada kad. Pemain terawal yang dapat menghabiskan pusingan kedua akan dianggap sebagai pemenang.